Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. So guys, nama aku Nadia Kas, boleh juga panggil Nadia. So seperti biasa, pada kali ni seperti korang dah baca di title juga thumbnail, hari ni Nadia nak buat chat seram reaction. Tajuk dia adalah Isteriku Pontianak. Korang jaga-jaga, korang tengok sikit isteri kau tu kalau dia macam mengilai lain macam tu, kau cek leher dia, mungkin ada paku. Nak isteri kau gitu. So tajuk cerita ni memang agak rare. Biasa yang ada pernah tengok zaman dulu lah, cerita malas satu suruh tu, yang isteri dia sunda bolong tu, anak dia balik sekolah, naik van balik-balik sekolah, mama dia sudah pulang ma, tengok mak dia dah jadi hantu dah, terperuk dekat tu dinding tu, tinggal nak keluar je. So Nadia memang cerita tu memang legend, memang seram. Masa Nadia childhood dulu, masa kecil-kecil, kalau aku balik sekolah aku paling takut. Aku takut mak aku jadi pontianak. Itu adalah cerita saja, sekadar fiction. Tapi janganlah mak aku jangan jadi pontianak. Macam tu lah, nangis juga dulu kan. Kita kan terpengaruh juga dengan cerita-cerita zaman dulu. Cerita zaman dulu best-best korang. Cerita Hindustan, zaman Shah Rukh Khan, zaman Salman Khan kan, zaman Kajol, dandut lah, cerita hantu, senda bolong, Suzana apa semua tu memang kita terbawa-bawa, teringat-ingat kan. Cerita dulu memang legend sampai sekarang kan, kata evergreen. So jomlah kita tengok chat seram cerita pasal isteri aku Pontianak. Tak tahulah macam mana dia boleh terkahwin pula dengan Pontianak kan. Jom kita tengok. Pontianak dia jumpa kat mana, hutan ni ke bini dia? Okay, Fazrul. Assalamualaikum Syah. Waalaikumsalam. Ya, kau dah kahwin kan? Oh, kau kahwin tak nak ajak aku Bukan nak ajak, bukan tak nak ajak kau, tapi apa? Tak ada apa-apalah. Siapa bagi tahu kau yang aku kahwin? Lagu dia macam, lah ada orang kat rumah kau ke cakap dekat aku? Lah ada orang. Oh, sorry tak ajak kau. Kau dah lupa kawan Tak, bukan macam tu lah. Dah tu aku buat majlis kecil-kecilan je. Aku ajak anak beranak aku je, tak ajak orang luar. Sorry sangat-sangat. Sedih lah member tak ajak kahwin. Member rapat kot, duduk serumah. Yelah, nak buat macam mana kan. Sorry lah. Tak apalah, aku okey je. Kau kahwin dengan siapa? Susah nak cerita. Alah, ceritalah kau kahwin dengan siapa. Macam ni, aku jumpa dia dekat kampung atuk aku. Dia hidup sebatang kara. Kalau kau nak tahu, jadi dia yang ajak aku kahwin. Oh, kejap. Dia punya... Tak, dia mesej panjang-panjang. Lepas tu buat laju. Aku tak sempat baca kejap Lepas tu aku cakap lah kat dia, bagi saya masa dulu. Lepas tu dia pun cakap, tolonglah kahwin dengan saya. Saya hidup sebatang kara. Tak ada tempat tinggal. Aku pun cakap, okey lah. Bila kita nak kahwin, dia pun cakap, malam ni juga kita kahwin. Ui, gelojoh perempuan ni. Pontianak kan? Okey. Aku pun cakap kat Aku pun cakap boleh, tapi kena bagi tahu mak ayah saya dulu. Okay. Lepas tu aku pun cakap lah kat mak ayah aku, diorang pun setuju nak kahwinkan kami. Oh, baru jumpa terus kahwin macam tu. Macam tu lah. Dia pun sembarangan je main kahwin kan. Sebab tu aku tak sempat nak ajak kau. Oh, yelah, aku faham. Tapi masa aku jumpa dia, terus hati aku jatuh cinta. Mesti cantik kan? Cantik sangat. Kalau kau tengok, kau akan termimpi-pimpi wajah dia. Ya ke? Ya, betul weh. Okay. Dah berapa minggu kau kahwin? Baru 2 minggu. Oh. Tapi kan aku rasa pelik lah dengan perangai isteri aku ni. Pula dah. Kenapa?
Sebenarnya aku tak nak cerita pasal rumah tangga aku ni. Tapi tak apalah. Nak buat macam mana. Aku pun tak tahu nak luah kat siapa. Alah, kau luah kat aku je. Kita kan kawan. Tapi kau jangan bagi tahu siapa-siapa tau. Okey, okey. Aku janji tak bagi tahu siapa-siapa. Ada benda tak kena dengan isteri aku ni. Benda tak kena? Macam mana nak cerita Aku malu sebenarnya nak cerita. Alah, cerita je lah. Macam ni, isteri aku tu suka makan makanan yang... Makanan apa? Makanan mentah. Hah? Mentah? Makanan mentah macam mana? Lah, makanan mentah macam daging, ayam, ikan yang mentah. Oh, macam mana kau tahu? Dia ada rumah, mesti dah tahu. Aku selalu tengok dia makan. Serius ah? Ya, serius. Dah seminggu aku tengok dia makan makanan yang mentah. Dia mengandung kot. Gila kau, baru 2 minggu takkan dah mengandung. Kalau dia mengandung pun takkan dia mengidam makan daging mentah. Mana tahu. Ada je orang mengidam makan batu, kayu, tak makan benda-benda makanan ni. Kau tak pernah tanya ke isteri kau tu kenapa makan makanan mentah? Belum tanya lagi. Kenapa tak tanya? Aku takut dia terasa pula. Alah, cakaplah kat dia tak elok makan makanan yang mentah. Yelah, nanti aku cakap kat dia. Okey, macam tu lah. Okey, keesokan harinya. Syah! Ya, kenapa? Kau dah cakap dekat isteri kau tu? Dah. Weh, lagu dia pun seram weh. Lepas tu dia cakap apa? Dia cakap dah biasa makan makanan yang mentah. Oh. Makan makanan yang mentah tak elok lah. Dia ada bakteria kan. Dia suka makan daging dengan ayam yang belum dimasak. Tapi aku geli lah tengok dia makan benda-benda mentah macam tu. Yelah, tak masak. Diet kan. Pening kepala aku dibuatnya. Aku dah marah dia semalam tapi dia marah aku balik. Aduh, susah kalau macam tu. Aku rasa isteri kau tu psycho ataupun hantu kot. Ish kau ni. Sampai hati kau cakap macam tu kat isteri aku. Tak. Gurau je. Maaf. Yelah. Tapi kan malam tadi aku tidur dengan dia kan. Lepas tu. Dalam pukul 12 macam tu aku terbangun. Aku tengok dia tak ada kat sebelah aku. Aku cubalah cari dia. Aku tengok dia ada kat dapur. Oh, dia buat apa kat dapur? Makan makanan mentah ke? Aku tengok dia minum darah daging. Air. Macam mana dia minum? Dia perah daging tu sampai keluar darah. Lepas tu dia letak dalam gelas. Seram. Geli lah. Gelinya aku dengar. Itulah aku pun sama. Oh, bila perah daging tu keluar darah Aku rasa isteri kau tu hantu lah. Kawan dia ni. Direct je. Tapi kan keluarga aku sekarang ni selalu diganggu. Diganggu apa? Pontianak? Pontianak? Sampai adik aku tak nak dah duduk rumah aku ni. Weh, lagu dia pun seram. Adik aku cakap dia takut duduk sini sebab selalu nampak Pontianak. Tapi sebelum ni adik aku cakap dia tak pernah pun nampak Pontianak. Kau pernah nampak ke?
Aku tak pernah. Cuma keluarga aku je yang pernah nampak. Aku rasa isteri kau tu Pontianak lah. Sebenarnya isteri aku tu memang Pontianak pun. Masa aku jumpa dia, dia suruh aku cocok paku kat leher dia lah. Dia tahu punya. Lepas tu dia pergi buat-buat tanya, isteri aku makan daging mentah lah macam mana. Lah, sebenarnya memang dia dah tahu lah isteri dia Pontianak. Apa? Kalau kau tahu dia Pontianak, kenapa kau kahwin dengan dia? Lepas tu kau pergi meluah kat kawan kau. Sebab aku dah jatuh cinta dekat dia. Aku sayangkan dia. Pula dah. Cinta kan perlu perjuangan. You ke? Perlukan perjuangan dengan Pontianak. Jadi aku sanggup kahwin dengan dia. Tapi kau tak boleh buat macam tu. Bahayakan keluarga kau. Lepas tu aku nak buat apa? Benda dah jadi. Member dia ni dah macam biol dah. Macam, lepas tu aku nak buat apa dah benda dah jadi. Masalahnya membahayakan keluarga dia lah. Aku rasa baik kau ceraikan dia. Lepas tu kau cabut paku kat leher dia tu. Cabut paku? Aku kena buat sekarang ke? Lah, tanya pula. Bukan sekarang, nanti malam sebelum pukul 12. Oh, tapi aku takut lah. Kenapa lama sangat type? Alah, kenapa nak takut? Kau cakap kau yang paku leher dia hari tu. Jadi kau kena beranilah cabut. Kalau aku cabut, dia jadi apa tak? Tak pasti. Entah tak pasti. Kau jadi Pontianak cekik kau. Cuma yang aku tahu dia akan berubah ke wajah asal dia lah. Tapi kau kena cabut sebelum pukul 12 tau. Member dia ni macam tahu je ke member dia ni kahwin dengan Pontianak juga. Okay, malam kemudian. Syah, macam mana? Oh. Ya, aku baru nak cabut ni. Oi, pukul 10 malam dah kan. Isteri aku dah tidur. Okey, bagus. Kau cabut pakai apa? Pakai tangan lah. Lah, kenapa tak guna pelayar? Kenapa tak pakai tukul? Tukul. Pelayas. Ish, takkan nak pakai tukul. Yelah. Hati-hati. Okey, beberapa minit kemudian. Weh! Aku dah cabut paku tu. Tak jadi apa-apa pun. Aik. Takkan dia tak jadi apa-apa. Patut dia akan berubah ke wajah asal dia. Betul, tak jadi apa-apa. Lepas tu dia terbangun tak? Tak. Oh. Kenapa? Weh. Roll. Isteri aku dah berubah jadi Pontianak. Oh, sebab tadi isteri dia tidur, jadi tak berubah lagi lah. Dia kena isteri bangun dulu. Gila, terkejut aku. Aku tak speechless nak buat react apa. Aku takut ni, weh, dia kejar aku. Tak, dia terkejut kan. Bini dia tidur je Pontianak. Okay. Macam mana dia boleh kejar kau? Okay, aku tak tahu. Padahal aku tengok dia tengah tidur. Lepas tu tiba-tiba ada kat belakang aku. Oh, okay. Lepas tu kau lari mana sekarang ni? Aku lari kat bilik tetamu.
Gila, dia boleh tahulah kau kat situ. Dah tu aku nak lari mana? Larilah kat masjid ke? Mana sempat weh. Dengar suara aku ada orang nangis. Isteri dia nangis lah. Suara siapa tu weh? Meremam bulu roma aku dengar weh. Tak, aku pun tak tahu. Aku kena keluar juga dari rumah ni. Aku dah tak tahan dengan suara tu. Isteri dia lah nangis dan kau pergi cabut paku. Dia kenapa? Gila kau, nanti Pontianak tu kejar kau lagi. Aku dah tak tahan weh. Tak kira apa nak jadi-jadilah. Tahu, tapi bahaya Syah. Weh. Syah. Jadi apa weh?